Ratusan mahasiswa Universiti Kebangsaan Malaysia menyuarakan solidariti mereka terhadap penderitaan rakyat Palestin melalui program Malam Bangkit Palestin yang berlangsung di perkarangan Masjid UKM. Saya kini berada di lokasi impunan Malam Bangkit Palestin di Masjid UKM, di mana mahasiswa UKM berhimpun dengan semangat luar biasa dengan tema Rise of Generation. Inisiatif ini menjadi bukti keperantinan anak muda terhadap penindasan yang berlaku di bumi Palestin. Objektif utama sebenarnya kita buat Malam Bangkit Palestin ni adalah kita nak menyerulah mahasiswa-mahasiswa, terutamanya mahasiswa yang Islam, tapi tak kisahlah sama ada dia agama apa pun, untuk sama-sama bersatu dalam hal-hal kemanusiaan. Program ini dianjurkan oleh Pengerusi Jawatankuasa Kerohanian dan Pembangunan Sosial KM UKM dengan kerjasama Muassis UKM, bertujuan meningkatkan kesedaran mahasiswa tentang isu kemanusiaan global dan tanggungjawab sosial terhadap perjuangan rakyat Palestin. Dengan tema Rise of Generation, dia sebenarnya satu fasa yang mana kita nak mengajak semua mahasiswa-mahasiswa UKM yang kita dah sedarkan pada minggu pertama dan minggu kedua untuk sama-sama bersolidariti dalam isu Palestin ni. Sebagai tanda solidariti, mahasiswa UKM berharap secara aman dalam konvoi sambil membawa spanduk dan bendera Palestin. Saudara-saudara di sana tidak boleh belajar dengan tenang. Mereka dibunuh, mereka diseksa dan selama 2 tahun lebih. Jadi inilah antara usaha kecil kami pelajar UKM, saya pun pelajar UKM, dalam nak menyatakan kami punya pandangan, menyatakan solidariti kami untuk rakyat di Palestin sana. Bukan sekadar perarakan atau simbolik solidariti, program ini menjadi ruang mahasiswa untuk menyuarakan keprihatinan terhadap penderitaan yang sudah lama berlaku. Dari kampus ke Al-Quds, suara mahasiswa akan terus bergema. Syuranil Kandasan melaporkan dari Masjid UKM untuk Nadi Bangi UKM.